Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni kita nak buat modifikasi ekstrim pada motor Easy TS1 ni. Apakah modifikasinya? Kita akan tukar bateri. Mantap sangat tu sampai nak tukar bateri. Okey, tak ada, kita nak make up je. So plan dia hari ni tu untuk set mirror dengan nombor plate lah. Nak pasang bagi fancy sikit. Alright, jadi barang yang dibeli, mana barangnya? So kat sini ada nombor plate ni. Jadi ini stiker untuk plate depan. Mungkin saya akan letak dekat mudguard lah. Dan juga pelik belakang ini 4 segi macam ni kan, pakai pendek macam ni je. Tengok cara tak cara kan. Sebab manakan motor ni memang saya pakai jarak yang betul-betul sekitar rumah je kan, jadi tak ada masalah pakai fancy. Tak ada nak kena roadblock ke tu, tak ada lah. Jadi berani lah sikit nak pakai yang fancy-fancy. Kalau kat luar tu yang jauh-jauh malas lah nak pening-pening kepala kan, baik pakai standard je. Okey, dah buka nombor plate. Saya buka sekali dia punya tempat pengikat ni dengan reflektor kiri kanan, bagi nampak kosong sikit belakang. Jadi plate akan tampal terus lah macam ni kat sini. Okey, ini adalah side mirror yang saya nak ganti untuk motor Easy ni. Saya ikutkan, saya ambil yang jenis gini. Dia punya cermin dia warna biru lah. So ni tak buka je, tengok. Dia macam nampak biru sikit. Nampak muka sekali kan. Tu nak pasang sekali ni bracket, so boleh gantung kat sini. Gantung ni kat sini, tengoklah, boleh nak gantung untuk tempat phone ke, nak letak kamera ke, senang lah nak buat recording. Okey, ni keadaan lepas dah buka side mirror. Kita tengok memang nampak lagi garang lah kalau tak pakai side mirror. Oh, garang banget. Baru ada racing sikit kan. Tapi itulah, nak tengok kenderaan belakang nak kena noleh kepala lah, beleceh lah. Cuma kat sini side mirror ni tak tentu, dia makan sikit kat dia punya sini, kiri kanan sama. Okey, first kita pasang dia punya ni, bahagian ni dulu, bracket ni. Lepas tu baru kita sambung dengan side mirror ni.
first time pakai side mirror jenis ni. Pelik kat cara nak pasang. Okey, inilah dia siap bahagian sebelah kanan. Kalau boleh tengok, macam ni lah dia. So yang skru bahagian ni untuk laras, untuk nak gerak ke depan ke belakang. Kita nak kalau rasa nak panjang lagi ke sini, longgarkan ni, nak rapat lagi, longgarkan yang part ni lah. Yang ni pula untuk skru ni, kita tengok part skru ni untuk nak naik turun lah. Kalau nak rendah lagi ke, nak tinggikan lagi. Ini untuk adjust kedudukan lah, nak pusing tak mana macam mana kan. Kalau ikutkan sama kat macam side mirror biasa, dekat part sini memang ada macam terkena sikit dekat dia punya set ni lah. Memang ada termakan sikit lah kat body dia sikit. Okey, siap yang sebelah kiri. Nampak okey sikit lah, tak adalah capang sangat macam yang asal ni kan. Lagi better lah, tak adalah capang. Okey, nanti kita buat walk around. Dia ada bagi cover lah, untuk cover skru yang ni dengan atas bawah dia lah. Cuma untuk yang ni tak ada. Yang ni ada, bawah ada. Yang ni tak ada. Patut bagi sekali lah, halang-halang kan.